Dia pun nak tutup jalan. Habis tu aku nak pergi kerja macam mana? Jalan tutup macam mana nak pergi kerja? So macam mana abang? Respon abang terhadap program ni? Pakcik nak kata apa tak tahulah. Fikir-fikir lah kan. Itu lah pakcik nak kata. Ada poster lah. Poster. Poster apa dia tengok? Car Free Saturday? Program apa ni? Tak tahu. Kakak dia dengar. Oh tahu. Tahu? Tak tahu. Program Car Free Saturday ni adalah program ajuran Embas. Program ni untuk membuatkan bandaraya kita rendah karbon. Aku nak tengok apa? Ni kami tengok program Car Free Saturday. Program Car Free Saturday ni orang kata nak tutup jalan, beberapa jalan lah. Dia pun nak tutup jalan. Habis tu aku nak pergi kerja macam mana? Abang aku pun ada bagi tahu yang nak tutup jalan. Macam mana saya nak pergi kerja? Tapi tak tahulah kan kot ada yang kerja hari Sabtu. Jalan tutup macam mana nak pergi kerja? Macam mana dengan peniaga kawasan ni? Nak buat masuk barang nak berniaga? Sabar, Sah. Mampu tu kalau apa? Bukan kami tutup semua jalan. Ada je jalan yang buka nanti. Jadi, bagi penutupan jalan sepenuhnya adalah Lebuh Raya Darul Aman, Jalan Tunku Ibrahim dan juga Jalan Istana Lama. Bagi jalan yang ditutup sehala sahaja adalah laluan lampu isyarat Bakar Bata, lampu isyarat hadapan ASRC, lampu isyarat Pejabat Pendidikan, laluan Bulatan Kota, Bulatan Stadium dan Bulatan Teluk Wanja. Namun begitu, jangan bimbang. Terdapat laluan alternatif bagi pengguna jalan raya di Alostar yang akan dibuka pada hari kejadian, iaitu laluan dari Tanjung Bendahara dan juga laluan dari Lebuh Raya Utara.